First of all, ada beberapa pihak yang saya akan namakan terus sebab apa semua orang pun tahu dekat sini, sepertinya Laman Senoy, Mama Rap, Ajay dan juga Ayub, Timbalan Presiden dan sebagainya. Saya akan addresskan every single issue. Sebelum itu, saya ingin umumkan bahawa bila kita telah mendapat permit daripada MACP dan juga surat pada MACP, the concert is on. Alright. So, pertama sekali adalah isu berkenaan dengan apa yang telah disuarakan oleh Mas Senoy dan juga Mama Rap. Perlu saya ingatkan di sini, melalui MACP, di bawah akta, ya, di bawah akta MACP, di mana sekarang ini setiap performance, live performance yang menggunakan muzik-muzik live adalah tidak perlu mendapat apa-apa persetujuan daripada pencipta lagu. Sebab pencipta lagu telah serahkan lagu-lagu mereka kepada MACP, dan oleh itu kami telah melakukan ataupun minta persetujuan pada MACP untuk keluarkan surat ini untuk menyatakan, dan kita akan berikan kepada all the press, menyatakan bahawa kami memang boleh membuat konsert ini secara live. So dekat sini bila diperkatakan tentang hak milik dan sebagainya, so benda ni menular di sosial media terlampau besar hingga kan kami terjejas, dan ini merupakan satu benda yang saya rasa industri patut sensitif dengan situasi begini. Oleh kerana kita selepas 30 tahun baru nak melakukan konsert, tujuan kami hanya untuk melakukan konsert, bukan menidakkan hak milik sesiapa dan sebagainya. Our job is just to perform. Tetapi bila ada perkara-perkara ini berbangkit, kita perlu menjawab, dan hari inilah jawapan-jawapan yang kita akan beri. Pertama sekali adalah apabila diperkatakan tentang hak milik, kita MACP telah menjelaskan dengan persembahan live performance, setiap artis yang melakukan persembahan berhak untuk melakukan persembahan dengan lagu-lagu yang ada di MACP. Yang saya nak bagikan di sini adalah, saya belum lagi memberitahu lagu apa saya nak nyanyi. Saya belum beritahu apa-apa lagu pun. So kenapa perlu isu ni diperbesar-besarkan? Mungkin saya nyanyi lagu Inggeris, mungkin saya nyanyi lagu India, mungkin saya lagu Cina. Nobody knows. So kenapa perlu memperbesar-besarkan perkara ini? Jadi saya pasti ada agenda tertentu. Itu satu. Kedua pula, dengan adanya permit daripada MACP, dia nak membuktikan bahawa kami ni betul. So saya kasihan dengan all orang-orang netizen-netizen yang boleh komen dalam sosial media mengatakan kita benda tak politisi, tak betul dan sebagainya. Diorang tidak memahami. Jadi saya perlu membuat industri memahami perkara yang berlaku.